target 100 gram emas dalam masa 1 tahun. Ramai yang fikir ia mustahil, tapi sebenarnya ia boleh dicapai dengan strategi yang jelas. Bila kita pecahkan kepada 12 bulan, kita boleh letakkan target untuk tabung sekitar RM4,800 sebulan. Atau jika dipecahkan lagi, sekitar RM1,200 untuk 1 minggu. Bagi setengah orang, jumlahnya nampak besar. Tapi untuk usahawan, golongan profesional yang berpendapatan tinggi ataupun mereka yang serius nak bina aset, angka ini sebenarnya realistik. Bezanya, tanpa disiplin, duit kita akan terus habis dekat gaya hidup mewah, kereta, makan luar ataupun perbelanjaan yang tak tambahkan nilai. Dengan akaun gap dekat public gold ni, kita boleh tukarkan sebahagian keuntungan bisnes ataupun sebahagian pendapatan kita kepada emas secara konsisten. Setiap minggu, tukarkanlah RM1,200 ke dalam grade emas. Dengan kenaikan harga emas secara purata 10% setahun, selepas 52 minggu, kita akan capai target simpanan 100 gram emas. Dan yang paling penting, emas ini adalah aset sebenar, bukan angka semata-mata. Dengan disiplin, 100 gram emas setahun bukanlah lagi mustahil, tapi sasaran yang boleh kita capai oleh sesiapa sahaja yang benar-benar serius nak lindungi kekayaan dan nak membina kekayaan. Bagi mereka berminat untuk mulakan tabungan emas, boleh isi barang sign up dekat bawah tu ataupun tonton video Fiza Dipin untuk cara mula simpan emas. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.